daripada Rentak Muay Thai Gym Sarawak dijemput Haikal Rafi. Haikal Rafi dari Rentap diperkenalkan untuk masuk ke dalam gelanggang. Kita ada pertarungan antara dua Haikal di sini untuk perlawanan yang terakhir. Kenapa dipilih perlawanan ini sebagai pertarungan yang terakhir, Jam? Saya rasa kedua-dua petarung mempunyai prestige yang tinggi dan juga boleh dikatakan pengalaman juga sama. Tepukan untuk Haris Haikal dari Sampuri Muay Thai Gym. Haikal yang baru saja memenangi pertandingan yang agak besar di Beyond 6 di Jakarta, menentang peserta daripada Indonesia. Belum cukup sebulan dia bertanding lagi di atas gelanggang wilayah Pahlawan Championship, di mana bagi saya sangat-sangat aktif dan impresif. Bermakna dia adalah seorang petarung sejati yang mana setiap ada pertandingan seperti ini, dia pasti akan muncul untuk menguji keupayaan-nya. 165 berbanding 168. Hanya dipisahkan dengan 1 kg je, 54 dan juga 53. Tetapi daripada susuk tubuh badan yang dimiliki kedua-duanya, pada saya mempunyai keupayaan yang serupa. Saya tertanya-tanya juga, di manakah Haikal sebelum ni? Mungkin tahun ni saja saya baru kenal dia, tapi untuk menyaksikan perlawanan pertamanya di Beyond 6 sangat-sangat impresif. Dengan adanya pertarungan beliau di wilayah Pahlawan ini, sememangnya akan mengangkat naik nama beliau sebagai main event pula pada malam ini. Ini adalah pertarungan super fight antara kedua-dua camp yang boleh dikatakan the best in Malaysia. Oh, okey. Seperti diperkatakan oleh Zainal sebentar tadi, sudah masuk pun hari baru pada hari Ahad dan esoknya hari bekerja. Tapi Stadium Titi Wangsa Kuala Lumpur ini masih penuh dengan penyokong-penyokong penggemar Combat Sukan Muay Thai ini.
mereka dipanggil di tengah-tengah gelanggang untuk dimulakan pertarungan di antara kedua Haikal ini, Haikal Rafi dan juga Haris Haikal. Di penjuru merah Haikal Rafi, manakala lawannya di penjuru biru Haris Haikal. Pusingan pertama, Chop. Pusingan pertama antara kedua-dua Haikal. Pressure yang sangat kuat yang dilakukan oleh Haikal daripada rentap Muay Thai. Kita perkenalkan sekali lagi Haikal Rafi yang bergeluf merah gitu. Sementara Haris Haikal bergeluf biru ataupun dipanggil sebagai sudut biru. Satu right hook yang berjaya dilepaskan oleh Haris Haikal. Disusuli dengan satu lagi percubaan tangan kirinya. Haikal Rafi hampir dapat menjatuhkan. Haris Haikal menerusi tendangan kaki kirinya tadi. Sapuan yang cuba dilakukan. Sebentar tadi. Flying knee tepat di bahagian ulu hati. Terkena di bahagian solar plexus. Standing count diberikan buat kali yang pertama. Sekejap. Bersedia ataupun belum bersedia? Berlaku juga pendarahan di bahagian mulut. Sekali lagi diberikan. Haris Haikal menggunakan siku, kaki dan satu hook. Combination punches yang dilepaskan Haikal Rafi dalam masalah ketika ini. Dan itu dia. Pertarungan ini dihentikan oleh kampnya untuk melihat pertarungan ini cuma dihentikan oleh kamp Haikal. Is it RSC? Referee stop complete contest. Mungkin dia boleh dikatakan white towel. White towel? Ya. Sebab di corner mereka sendiri mahu Haikal berhenti berlawan. Juga cuba untuk merawat pendarahan. Ada juga kenapa dan kita lihat agak kecewa Jojo di situ. Perlawanan terpaksa melihatkan bahawa pertarungan ini dihentikan atas mungkin faktor keselamatan. Betul. Kepada Haikal Maludam. Namun begitu, saya melihat jurulatihnya yang menyedari Haikal Rafi telah mencuba untuk memberikan tentangan. Mampu untuk meneruskan perlawanan. Cuma agak berbeza di sini adalah cara Haris Haikal memulakan pertarungan dengan begitu agresif dan juga luar jangkaan kita. Boleh dikatakan perlawanan pada minit pertama agak sengit sehingga double knee yang dilakukan oleh Haikal daripada sudut biru itu tepat mengenai solar plexus ataupun di bahagian bibir. Ada sedikit koyak di bahagian bibir. Kita kembali dengan keputusan. So, keputusannya adalah RSC. Referee stop contest. Pengadil yang menghentikan pertarungan. Merah menarik diri. Kemenangan diberikan kepada biru. Kita menjemput kita telah melihat pertarungan-pertarungan
yang untuk begitu sambutan sengit dan hadiah juga begitu berkualiti tinggi barangan kemas bertaraf RM10,000. antarabangsa. Jadi di sini sebelum kami mengakhiri acara ataupun live streaming kami pada hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tourism Malaysia kerana menyokong industri sport tourism seperti wilayah Palawan Muay Thai Championship 2.0 ini, dan juga kerana menyedari sukan ini dapat menarik pelancong antarabangsa dan juga dalam negara. Terima kasih juga kepada co-sponsor seperti Hammer, Blanco, Milfler, Vela Design, Sky Blue dan juga Vida. Tidak juga lupa kepada official accommodation kepada Hotel Royal Chulan kerana menjadi rumah dan juga tempat kediaman fighter-fighter antarabangsa kami. Official media Hot FM dan Sekat Keli. Rakan media bersama All Media Kelantan Muay Thai Channel, PGX, Persatuan Muay Thai Selangor, PMKL, Page. Tidak lupa juga terima kasih kepada sokongan yang tidak bertali arus daripada Persatuan Muay Thai Malaysia, Persatuan Muay Thai Kuala Lumpur. Tidak lupa juga last kali kepada PDRM atas kempen Bully Bukan Budaya Kita.